Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat petang semua. Dah pukul 2 kan. Baik, video ini, live hari ini, saya nak share tentang macam mana kita nak approach business network marketing ni dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul. Apa maksud dia? Okay, maksud dia ialah ramai orang pernah buat business network marketing, especially siapa yang pernah masuk di masa belajar dekat college, belajar dekat college, ajak buat business network marketing ataupun MLM lah. Dan ada yang masa kerja, dah kerja pun baru start buat business network marketing. Macam saya terdedah dengan business ni daripada sekolah rendah lagi. Tak adalah saya buat business tu masa sekolah rendah, tak. Tapi ayah saya adalah orang yang aktif dalam business network marketing ataupun MLM lah. Jadi apa yang saya nak share dalam video ni ialah, dalam live ni, saya nak share tentang macam mana satu business yang ada banyak advantage, tapi kenapa ramai orang tak berjaya buat. Salah satu sebabnya ialah kita approach business tu dengan cara yang salah. Okay, saya dah berada dalam industri network marketing ni daripada tahun 2000, secara aktif saya buat, secara aktif sejak daripada tahun 2013 lagi. Okay, 2013. So 2013 ni, masa tu saya masih aktif bekerja, masih lagi full time, masih lagi business, bekerja full time dalam sektor oil and gas lah. Jadi saya punya exit saya dalam masalah hidup saya masa tu ialah tak ada lain, ialah business network marketing. Sebab you tahulah kan, business network marketing ni dia banyak kelebihan in term of kita nak, orang kata startup capital tu rendah. Nak mula, terima kasih yang join. Terima kasih. Nak mula tu rendah dia pelaburan dia. Tak perlu kita nak keluar ribu-ribu, tak perlu. Saya memang against dengan modal network marketing yang ribu-ribu dalam keadaan ramai yang mungkin baru nak start tu sebab semata-mata semangat keluar modal yang besar. Tapi kita ni tak pernah berniaga lagi. Jadi saya memang cadang kalau orang semangat pun mula dulu dengan modal rendah. Sebab apa? Sebab kita semangat tu, dia tak boleh, orang kata, bukan sebab semangat tu saja. Jadi semangat tu mula-mula, lama-lama baru kita orang kata tahu asam garam kan. Berniaga dia memang ada cabaran dia. Memang ada cabaran. So bila kita masuk dengan modal rendah, jadi kita bukan kata kurang tertekan, dia bagus modal yang sedikit tinggi daripada tahap selesa kita sebab dia akan bantu kita untuk push diri kita. Tapi ramai orang yang mungkin dia salah sangkaan. Itu yang saya nak betulkan dalam kelas saya hari ni. Salah sangkaan macam mana kita nak approach business ni dengan mindset yang betul. Jadi bila saya faham tentang benda ni, barulah kita akan bagi masa yang sesuai untuk kita berjaya dalam business ni. Okay, baik. Apa jenis sangkaan yang salah dalam business network marketing ni? Adalah orang sebab digembar-gemburkan, dia macam dibuat-buat seakan-akan skim cepat kaya. Skim cepat kaya ni salah satu sangkaan yang tak betul dalam network marketing. Dan memang betul, memang ada yang buat bisnes ni, memang yang buat dan cepat berjaya. Betul, itu bukan satu benda yang mitos. Memang ada betul yang berjaya cepat, tetapi cepat tu kadang-kadang ada segelintir sahaja yang berjaya cepat dan berjaya mengekalkan income dia. Tapi kebanyakannya ialah yang tak berjaya nak mengekalkan income sebab biasanya punca dia simple je lah. Puncanya ialah masuk dengan harga yang terlalu tinggi. Masuk dengan, orang kata, pelaburan yang besar kan. Masuk ribu-ribu, masuk 10,000. Jadi logik memang tinggilah commission. Tapi boleh ke kita ataupun kita punya agent yang masuk dengan kita tu bayar banyak macam tu setiap bulan? Itu benda yang tak logiknya. Jadi berbeza dengan style network marketing yang saya buat, which is saya buat Shakely. Dia punya income stability jadi saya dengan wife saya masa Zila kekal 12 tahun dalam bisnes ni, daripada part time pergi full time, adalah disebabkan
income stability itu datang daripada penggunaan user yang konsisten menggunakan produk selama bertahun-tahun. Itu rahsia dia. Itu rahsia dia lah. Okey, baik. Kita balik kepada isu tadi. Okey, kita nak apa lagi pandangan yang saya silap tentang network marketing ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah ramai orang pandang network marketing ni bukan sebagai satu bisnes yang real business. Ramai orang pandang bisnes network marketing ni macam bisnes, orang kata bisnes yang skim cepat kaya. Bisnes yang skim cepat kaya. Apa maksud saya? Maksud saya ialah, okey, kita tengok dalam real business ni. Real business, kalau startup orang yang baru nak buat bisnes konvensional, bila dikeluarkan satu modal, so dia akan expect, orang yang buka kedai kan, buka restoran ke kan, orang yang buka especially bisnes yang kita tengok lah gah kan, dia akan expect 3 ke 5 tahun pertama adalah baru dia akan dapat dia punya dipanggil break even ataupun balik modal. Maksudnya bisnes tu running dalam keadaan tak rugi. Itu bisnes konvensional, normal business kan. Tapi bisnes network marketing ataupun MLM ni, ramai orang anggap despite dia punya banyak kelebihan, boleh start dengan harga murah kan, kadang puluh-puluh ringgit pun boleh start macam Shaklee. You boleh join as a member dengan RM35 sahaja kan. Ramai orang, 35 masuk RM35 ni boleh kaya cepat lah. Saya nak betulkan persepsi ini. Persepsi yang betul ialah, kalau bisnes konvensional yang kita kena keluarkan, macam saya dulu buka butik kan dekat 100,000 modal, macam-macam lah kita punya modal dari segi macam-macam benda kan. So kita memang setahun pertama memang tak untung langsung. So bisnes network marketing, apa yang you patut expect ialah, pada apa yang biasa-biasa orang yang buat betul-betul lah dalam bisnes network marketing ni, pada tahun pertama you boleh buat income 4 angka sebulan. Income bersih 4 angka sebulan. So bila you kerja, kan ramai orang buat benda ni, bisnes ni as a part time, betul. Kita kerja, macam saya dulu, saya kerja. Bila kerja, kita dah ada gaji. Kita ada sedikit modal untuk kita berniaga. Dan kita rasa memang kena berniaga lah kan. Kalau tak, gaji memang lambat naik, betul. 5%, 3% setahun, mana lepas nak lawan dengan kos kenaikan inflasi, dengan kita punya anak-anak makin bertambah kan. Masa tu anak saya 2 nak masuk 3. Dan saya buatlah bisnes as a part time. So bulan tahun pertama you boleh expect 4 angka sebulan. Memang ada yang dapat lebih, tu tak dinafikan. Memang ada yang dapat lebih, sama ada 2. Pertama ialah yang lebih tu adalah tak natural. Mungkin cara yang orang kata cara yang tak natural kan, beli banyak-banyak, memang lebih lah kan, tapi benda tu tak normal. Ada cara kedua, memang orang tu memang betul-betul fokus kau punya. Kalau dia bagi masa 2 jam sehari kan, memang dia bagi betul 2 jam sehari untuk buat high impact activity. Memang dia dapat lebih daripada 2 angka, 4 angka, mungkin dapat 5 angka untuk tahun pertama. Macam tahun pertama apa yang kami buat, dalam 6 ke 8 bulan kami dapat income dalam 7,000 sebulan. Gaji saya masa tu dekat 10,000. So saya dengan wife saya buat dapat 7,000 income daripada 7K daripada network marketing. So itu you boleh expect untuk tahun pertama. Ada orang dapat 2,000, ada orang dapat 3,000, 4,000. So you boleh expect lah 4 angka. So jadi dalam tempoh ini, tahun pertama ni, kita buat part time. Kita masih buat part time sebab baru lagi kita buat secara part time. So apa next yang you boleh expect? Dia punya jangka masa dia. Lepas tu dalam tempoh masa 2 ke 3 tahun pula, kita dah dapat dan kita follow lagi sistem. Apa income yang kita boleh dapat dalam masa 2 ke 3 tahun pula? 2-3 tahun kita boleh dapat income yang lebih daripada tu. Maksudnya daripada 8,000 ke beberapa belas ribu. 8,000 ke mungkin ke 8,000 ke 15,000 ringgit untuk tahun kedua dan ketiga. So sebab apa? Sebab tahun pertama kita dah matang kan. Contoh macam bisnes yang saya buat ni, bisnes Shaklee ni, tahun pertama kita dah pandai menjual, kita dah pandai rekrut, kita dah pandai ajar tim kita untuk follow apa aktiviti yang kita buat. So daripada situ
kita akan start melahirkan leader-leader ataupun builder-builder yang start grow dia punya income juga. Kawan-kawan kita kata nak buat juga daripada kosong tak ada side income langsung, buat RM500, buat RM2,000. Untuk tahun pertama dulu kami bantu 7 orang kawan-kawan yang zero side income, daripada kosong sampai dibuat dalam RM2,500 sebulan. Tahun 2013 masa tu. Saya dengan wife saya. Jadi itu tahun pertama. Itu benda yang you boleh expect. Jadi tahun kedua, ketiga, okay, dan kita pun buat lagi aktiviti tu. Kita lagi matang dan kita lahirkan lebih ramai leader. Dia pun buat income lagi banyak. Okay, income yang you will expect dalam 8,000 ke 15,000. 8 ke 15,000. Jadi dalam 8 ke 15,000 ni, saya memang cadangkan untuk still buat secara part time. Sebab tempoh berniaga 1 ke 3 tahun ni adalah masih lagi pendek. Kita memanglah kita dapat income, tapi kita masih tak rasa lagi jatuh bangun berniaga. Ramai orang resign terlalu awal. Jadi bila jumpa problem, ada kejatuhan ekonomi, ada isu-isu global contohnya yang jadi impact kepada Malaysia ni, jadi kita tak pandai nak naik balik sebab kita tak pernah jatuh. Jadi fasa ketiga dalam tempoh income network marketing ni ialah tempoh dalam 4, 5 ke 6 tahun. 4, 5 ke 6 tahun 4, 5 ke 6 tahun. Okey, biasanya tempoh ini orang boleh pergi lebih lah daripada 15,000. Dalam 15,000 sampai ke 6 angka sebulan. 100,000 sebulan. So dalam bisnes yang saya buat ni, bisnes Shaklee ni, benda tu bukanlah benda yang pelik. Bukan benda yang pelik, benda yang actually ramai orang dapat. So dalam tempoh 4, 5, 6 tahun ni, dalam tempoh ni lah bila income kita besar kan, lebih daripada 5 angka, puluh ribu. Dalam tempoh ni kita boleh lah kalau nak resign. Sebab dia tinggi kan. Kalau drop pun dia tak drop banyak. Dia drop mungkin dalam 30%. So income tu masih lagi tinggi. So itu yang expectation sebenar yang you boleh expect bila you buat business network marketing macam saya. So apakah expectation masa yang ramai orang salah dalam business network marketing ni? Apa yang salah? Yang salah dia macam ni lah. Nak dengar memang kelakar, tapi ramai orang rasa macam tu. Especially orang yang first time join. Dia tengok dekat event, lompat-lompat, semangat-semangat kan. Dia rasa dia pun akan speed up macam tu. Benda tu tak salah dan benda tu ada berlaku, tapi tak banyak. Tempoh expectation yang silap ialah ramai orang start bulan pertama, dia terus nak buat untung. Memang boleh, dalam tim saya sekalipun memang ramai yang first month memang ramai yang dapat untung. Tu apa yang you boleh expect. Tapi ada orang dalam tempoh pembelajaran awal, ramai orang ada banyak isu dalam diri dia, banyak blockage, malu lah, itulah, inilah kan, fikir negatif lah. Ada juga yang tak dapat untung untuk first month. Bulan kedua, apa yang dia orang expect, ramai orang expect kan, mungkin you pun pernah macam tu, ialah dah jadi kaya. Bulan 2 join dah jadi kaya. Dah start dapat 4 angka. Dah start dapat 4 angka sebulan. Dapat 2,000, 3,000. Dapat 5,000. Especially orang yang tak pernah berniaga lah. Kan? Orang yang tak pernah berniaga kan. Orang yang ajak dia pula pakai kereta kau-kau. Kan? Jadi dia rasa bentuk boleh berlaku pada dia. Dan bulan ketiga orang expect bukan kaya, tapi kaya raya. Kaya raya. Dapat 2-3 orang agent kan. Dah terus boleh jadi kaya. Jadi mindset macam ni lah yang menyebabkan, saya bagi tahu lah ni, you perlu dengar benda ni sepanjang pengalaman saya. Mindset benda ni lah yang menyebabkan ramai orang yang sebenarnya berpotensi untuk berjaya dalam business network marketing, tetapi berhenti lebih awal sebab you ada expectation yang salah. Saya boleh bagi tahu lah, saya berniaga, alhamdulillah dalam berniaga ni, nak kata lama tak lama juga, ada orang lagi lama. Dalam dunia ni tak ada cara senang buat duit. Tak ada. Kalau orang tu cakap, you join, you cari 5 orang, seorang join 5,000 dan you kaya. Tu memang nonsense. Maksudnya orang yang bercakap macam tu bermaksudnya dia tak pernah berniaga. Tak kira lah apa bisnes pun. Jangan campur adukkan dengan pelaburan. Ini adalah bisnes, perniagaan.
So dalam bisnes, apa yang kita kena pegang ialah tempoh awal-awal kita berniaga adalah tempoh kita belajar. Kita panggil conditioning period. Belajar untuk menjual, belajar untuk handle mindset, belajar untuk handle pelanggan, belajar cari kemahiran-kemahiran berniaga. Jadi siapa yang faham tentang kalau nak membina bisnes, kalau you bina bisnes konvensional, you kena tunggu 3 ke 5 tahun untuk balik modal ataupun break even. Bisnes tak rugi, start tak rugi. Setahun pertama, tahun kedua telan je lah rugi. Kalau you faham, bila you ada bisnes konvensional dan you nak buat bisnes network marketing yang modalnya hanyalah puluh-puluh ringgit ataupun ratus-ratus ringgit saja, adalah tidak adil untuk you expect bisnes tu akan buat you kaya dalam masa tempoh bawah pada 6 bulan. Kaya. Maksudnya kalau berjaya pun you buat income 4 angka, 5 angka sekalipun, itu adalah kita panggil lebih kepada luck. Lebih kepada luck. Maksudnya luck ni maksudnya nasib baik sebab you tak jumpa lagi problem dalam bisnes tu. Setiap bisnes you akan jumpa problem. You tak diuji lagi. Then you rasa bisnes tu senang. Dia bisnes semua tak ada senang, bisnes semua susah. Cuma bisnes network marketing ni dia ada kelebihan-kelebihan yang bagi saya panggil unfair advantage lah. Unfair advantage. You boleh ada model bisnes, you boleh ada produk yang tinggi research, sangat-sangat berkualiti. You ada brand yang popular. You ada sistem penghantaran, delivery apa semua. You ada sistem online. You nak order barang apa semua, tengok pendapatan semua. Dengan hanya you bayar beberapa puluh ringgit ataupun beberapa ratus ringgit saja. Kalau bisnes konvensional, you kena set up benda tu dengan you punya duit sendiri. Itu advantage dia. You mula bisnes, you boleh ada semua sistem perniagaan, semua kemudahan perniagaan, termasuk training macam mana nak jual barang apa semua kan. Dalam keadaan you hanya jual, you hanya keluarkan modal yang sangat kecil. Berbanding bisnes konvensional, you kena hadap segala jenis pendaftaran kan, pejabat buruh, SP, macam-macam. You kena sewa kedai, deposit, you kena handle kerenah pekerja, banyak benda. You tak boleh fokus nak buat, nak besarkan, nak marketkan bisnes. You tak boleh fokus nak branding sahaja. Tapi dekat network marketing, you boleh fokus kepada marketing dan jualan sahaja. You dah boleh dapat pendapatan 4 angka. Dan kalau you nak pergi 5 angka dan lebih, you kena tambah satu lagi aktiviti, iaitu you membina you punya orang-orang berjaya juga bawah you. Itu the beauty of business network marketing. Bezanya ialah fleksibel. Fleksibel, modal rendah, semua benda dah siap. 90% daripada aktiviti perniagaan tu sudah disediakan untuk you. Jadi sebab tu sebab saya stay dengan network marketing. Dan satu lagi, dalam bisnes network marketing juga, tak semua bisnes network marketing yang design untuk bertahan lama, boleh bina pendapatan yang bertahan lama setiap bulan. Macam kami kan, kita orang, saya dengan wife saya, kami start 2013. Bayangkan pelanggan 2013 ada, bukan semualah, ada di antara pelanggan 2013 masih lagi konsisten membeli dengan kami sampai sekarang. Pelanggan 2014 masih lagi membeli dengan kami sampai sekarang. 2015, setiap tahun kami dapat pelanggan. Ada sebahagian pelanggan yang konsisten membeli setiap bulan ataupun 2-3 bulan sekali sampailah sekarang tahun 2025 ni. Jadi saya tanya you all, simple lah, logik tak? Kalau kita ada pelanggan yang konsisten membeli 12 tahun, ada pelanggan yang konsisten membeli 10 tahun, hampir setiap bulan beli, dan kita dapat komisi daripada situ. Jadi logik tak? Bisnes network marketing Shaklee yang saya buat ni boleh bagi pendapatan yang bertahan lama setiap bulan. Saya resign daripada oil and gas tahun 2014, dan saya resign daripada oil and gas, industri oil and gas. Saya dulu project manager oil and gas. Saya tengok masa tu industri tengah tenat lah, company start lambat bayar gaji apa semua.
So saya dah masa tu dah 2-3 tahun dalam bisnes Shaklee dengan wife saya. So saya analisa customer punya loyalty, customer punya repeat order, kan, market macam mana, permintaan evergreen. So saya decide, they resign, dan saya full time buat Shaklee daripada 2014 sampai sekarang. Dan kami beli rumah, kami beli kereta apa, semua dengan income Shaklee. Semua dengan income Shaklee. Itulah antara orang kata kelebihan. Tapi kenapa ramai orang buat Shaklee tak jadi? Kenapa ramai, kan? Sebab saya bagi tahu simple je. Dia punya kita panggil ratio lah, ataupun peratusan orang berjaya dalam mana-mana bisnes memang tak ramai. Memang tak ramai. 96% orang tak berjaya dalam apa-apa bisnes. 96% orang tak berjaya. 4% adalah orang yang boleh bertahan sehingga 10 tahun. Saya beritahu, ni statistik 4% daripada orang berniaga boleh bertahan sehingga 10 tahun. Tapi 1% dalam bisnes akan jadi sangat berjaya. Sangat berjaya. So jadi ini adalah ratio, kata percentage apa yang orang-orang berjaya, orang-orang coach bagi tahulah. So saya follow je lah, kan. So macam mana rahsia, saya bagi tahu lah macam mana rahsia if you nak buat bisnes Shaklee. Ada beberapa rahsia, ada beberapa tip yang saya boleh share dengan you. Okay, dia tak kira lelaki perempuan. Orang nak kesihatan, produk Shaklee ni produk kesihatan. Kita ada dekat 60 jenis produk kesihatan. Yang lelaki dan perempuan sama, dua-dua nak. Okay, siapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut, you boleh klik bio ataupun you boleh inbox saya lah. Okay, ada benda yang saya boleh kongsi. Yang pertama ialah kita kena stay dalam bisnes tu. Sebab lagi lama kita stay, kita akan nampak proses. Kita akan dapat proses nak berjaya. Orang yang tak stay, dia payah nak berjaya tau. Orang yang lompat pada bisnes payah nak berjaya. Siapa stay, you akan ada wisdom. You akan, sebab lagi lama you stay, lagi banyak benda you nampak. Yang kedua ialah you kena selalu improve you punya ilmu. You kena selalu improve you punya ilmu. Ramai orang duduk dalam bisnes dah 5 tahun tapi ilmu dia level 1 tahun. Macam mana nak berjaya? Income kita tak boleh grow kalau kita ada ilmu yang di tahap lama. Jadi sebab tu dalam team saya memang akan selalu cadangkan, kita pun akan buat, kita pun selalu buat kelas online. Every week kita buat kelas online, you belajar upgrade ilmu. Dan yang ketiga ialah, rahsia saya ialah kita ada sistem. Apa maksud sistem? Siapa yang tak faham sistem berniaga kena ada sistem, apa maksud tu? Okay, sistem ni maksudnya macam ni. Series of activity. Aktiviti yang kita buat. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Aktiviti yang kita buat dan provenly boleh bagi pendapatan. Boleh bagi kita kejayaan dalam bisnes tu. Maksudnya boleh datangkan ramai orang berminat nak beli produk, nak jual bisnes kita. Boleh datangkan orang yang customer kita. Boleh naikkan bisnes kita. Boleh tambah jualan. Boleh buat jualan mungkin 4 angka sehari. Kami punya sistem, kami design sistem supaya you dapat jualan 4 angka sehari. Ini apa yang kami develop lah sampai sekarang. So sistem ni, apa yang rahsia yang kami buat ialah, bila you join, you akan dapat sistem-sistem ni. So nak dapat orang PM hari-hari, nak join business ataupun nak beli produk, macam mana, apa jenis marketing nak buat, apa aktiviti dia buat. Dah orang datang pula, macam mana nak close sale. Ramai orang dapat PM tapi tak boleh close sale tu. Jadi kita akan ajar macam mana you boleh close sale 4 angka sehari, 1,000 sehari you boleh close sale. So ini antara sistem. Macam mana you nak rekrut ramai team, agent. So tu kita ada sistem. So daripada pengalaman saya 12 tahun saya dengan Mas Zila, wife saya, so kita develop sistem ni. So bila join, you dah ada sistem yang proven, tinggal nak buat je. Tinggal nak buat dengan konsisten je. Jadi itulah apa yang kami buat. Okey, baik. Jadi itu saja saya punya live hari ini. Terima kasih banyak saya kongsi. Kalau terkucil minta maaf. Maklumlah pukul berapa ni kan. Nak cakap tu pun tak boleh. Sebab takut nanti dah habis gas kan. Dah habis gas. Jadi saya nak ucap terima kasih pada yang join. So, siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut, you boleh tengok dekat saya punya bio ataupun you boleh contact dekat saya punya inbox lah. Okay, insyaAllah saya doakan saya supaya saya boleh konsisten live 2-3 kali sehari untuk share tentang peluang-peluang perniagaan. Yang saya pasti, if you join, dia boleh bantulah untuk you ubah hidup.
Saya bisnes network marketing Shaklee dah ubah hidup saya 360 darjah. Saya free, saya ada time freedom. Setiap tahun Alhamdulillah boleh travel overseas. Kita pun insyaAllah pergi ke Turki. 1 bulan 11 pergi Turki. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow saya dan komen video-video saya lah. Baik, Assalamualaikum.